So, hari ini kita akan buat challenge pilih bahan burger mengarut berdasarkan roda impian ini. Risau Amri ni terbang. Jago! Jago ke sadin dah. Ye ke tak ada weh. Tempoyak! Ya, tempoyak sedap ya. Aku tak tahu kenapa korang tak suka. Sos cili, sos cili. Whipping cream! Ay, apa ni? Pusing. This is my culture. I do what I do. Think it's a fashion. I am what I am. We the pretty outfits. We are the fashion. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We're the generation. So sick of labels. We don't want no heroes. We don't want no heroes. We don't want no One. Sama. Kenapa tak ada sama tu? Come on guys. Okay. Kenapa? Okay, ready? Okay. Weh. Weh. Orang dah yang cikgu dah. Tak saya ke? Saya juga Amri yang start ni. Lupa jalan kat tengah. Aku dah fikir siapa? Sebutlah welcome back Zamu. Saya dah lapar starter ni. Lama saya. Welcome back aku. Okay. Welcome back. Tu Ciki Som. Saya tak dulu awal-awal. Ciki Som. Ya, Kita channel tu sama-sama. Dulu tak pas lagi. Excited. Aduh, pegang pula. Welcome back to Ciki Som. Hai. Okay guys, sekarang Ciki Som Saya kita dah dah update, guys. 2 perempuan, seorang lelaki. Kenapa Yes. macam tu? Di manakah lelaki lagi seorang tu? Lelaki dah pupus. Oh, macam Perempuan lebih ramai dah. perempuan. Okay guys, tak payah ambil lah. Okay. Tak payah apa? Rasa macam tengah sanding pula. Okay guys. Saya cakap apa lupa lah. Biar aku cakap. So hari ni kita orang nak buat challenge makan burger. Tapi makan burger macam mana, kita orang dah ada producer baru guys. Yes. Oleh kerana Masam dah duduk kat sini, kita ada producer baru. So Amri, Kita nak jemput producer kita yang baru yang paling terbosan dan paling Menjemukan. termuak dan menjemukan. Siapa? Tengok dia nak jatuh-jatuh kat aku pula. Alright guys, oh my god. Okay, awak nak perkenalkan diri? Nama saya Zarul. Silakan. Saya daripada ni. Nama Saya seorang India. saya seorang penyanyi dan TikTokers. So hari ni kita akan buat saya akan jadi producer lah untuk korang. Okay, saya akan buat game. Tapi korang tak tahu game ni macam mana. Oi, asal kau pula ni buat game? Producer? aku risau sebab kita okey, macam aku dah sebut tadi burger challenge. Selalunya challenge macam ini, okey aku dah tak kisahlah, aku tahu dah kalau Zarul tak ada aku tahu aku menang. Tapi masalahnya idea dia confirm disaster. Wow, dia dah sangka dia menang. Kau kena kalahkan dia hari ni. Okay, tak apa. Saya akan menang selagi ada Amri. Sebab dia loser. Saya tak nak kata apa-apa sebab selalu yang beriak dia yang kalah. Aku tak suka lah Amri duduk tengah. Kenapa? Dia macam gini, aku macam besar. Saya tiba kepik je. Aku macam terpaksa ikut dia keping juga. Aku rasa macam pelik bila Sebab dia kecil. perempuan kecil. Ya, aku ada Ha. macam ada getaran dekat kiri kanan. Okay, kita buat ni, kita akan buat burger mengarut guys. Ya. Isi dia kita akan buat mengarut. Itulah salah satu sebab kenapa saya tak dapat join untuk kali ni. Sebab pada korang yang tahu hari tu episod Era tu, selepas episod tu saya pergi doktor doktor suruh saya rehatkan saya punya perut selama sebulan. Habis tu kalau kita orang rehat juga dengan challenge ni. Mengandung. Korang So, perut aku tak rehat. Ha.
So hari ni Kita orang tak ada ya. tak. So kita orang belajar dari kesilapan. Hari ni kita akan cari barang-barang yang tak terlampau acid something macam tu lah. Sangkuit. Sangkuit tu ramai yang kata, ramai yang kat situ kata tak boleh sebab dia terlampau masak kalau tak campur air. Okay, so apa yang kita akan buat hari ni, kita akan ada satu roda. Awak buat ke ni? Yes, saya buat. Tadi saya dah sediakan semua. Mana? Nak tanya jangan macam tu. Tanya dengan muka sekali. Awak buat ke ni? Awak buat ke ni? Jawab. Ya, saya buat. Awak pandai ke potong-potong ni? Pandai. Tulisan awak tak sedap ni. Apa kat sini tisu. Okay, so hari ni kita akan buat challenge pilih bahan burger mengarut berdasarkan roda impian ini. Ya. So ada 15 bahan nanti yang dah buka, kita akan tambah baru. Macam-macam bahan kat sini. Kita ada sardin lah, ikan rebus, whipping cream, kicap apa semua. So kita akan buat 5 round. Okay. Tak ada ketam kan? Setiap seorang akan diberikan satu round, satu putar and terus deko dekat atas burger masing-masing. Dan end up diorang kena makan burger. Berapa kali putar? 5 kali. So guys, korang jangan risau, okay? Kalau korang kata alamak tak ada king of muntah, jangan risau, kita ada queen of muntah, okay? Alright guys, so ini adalah bahan utama untuk masing-masing. Saya akan bagi seorang satu. Burger atas dan bawah dan juga apa ni nama dia? Lidi. So korang dah ready untuk memusing? Kita akan mulakan dengan round yang pertama. Wow, macam dekat hari sukan sekolah. Yes. So, go. Jawab malu kita Song. 1, 2, 3. Yo. Apa? Punya ikan rebus. Okey, ambil. Rebus dah aku. Korang tahu tak ikan rebus tu atuk saya bagi kucing? Sama. Ya, rebus kan? Tok Wan. Saya nak ayam goreng. Awak ni kopi dia je ada goreng kat situ. Berat. Ayo. Sudah mula ke? Amri dapat sardin. Apa beza sardin dengan rebus Satu lagi. Ikan juga. Sardin tu dah dimasak belum? Oh dia macam itu. Oh. So Echa, daging burger. Juga cemburu. Orang memang dah berjodoh. Sebab tu korang dua dapat ikan. Tak apa, sardin dengan ikan rebus sehat. Bukan by proses. Sardin proses lah. Proses. Bawa ini ikan rebus bagus. Cepatlah Zarul. Mana ni lambatnya? Cepatlah Zarul. So, Ya apa producer ni? Producer. Sardin kat mana dapur Macam aku rasa kelas kabut berpeluh-peluh. Cepat Zarul nak buat air sekali. Tisu jangan lupa. Langkah sampah. Bebel. Cepat. oh no, bau lah sardin. Saya tak suka bau sardin tu. Saya suka ikan rebus. Ni saya dah rasa macam Burger kucing ke ni? Katek. Nice. Okay, Amri. Bagus Ni ada pembaruan ya guys. Burger sardin. Selalu orang makan, apa nama tu? Kau memang hari tu kek sardin. No. Lalu orang makan apa nama? Dia tak kuah-kuah sikit. Orang makan roti canai sardin. Okay, Echa paling senang otak. Wow, senang betul. Biasanya macam bunyi. No. Jahat lah. Oh my god. So far sekarang masih best lagi, okay? Masih best. Aku paling best. Okay, next. Dah biasa saya cakap. Okay, next round. Come on. Farhana, mana awak punya Guys, satu. Macam mana cabut tadi? Wow, cheese. Kemaye. Dikit. Kau. 1, 2, 3. Risau Amri ni terbang. Jago. Jago ke sardin dah ye ke tak ada weh. Okay, last. 1, Ni betul tak nasi je. 2. Telur masih masuk guys dia. Oh my Kau nak god. kena kepala kau punya favourite telur masin. Echa masih masuk guys.
Jagung guys, tak ada rasa apa guys. Sedap lah jagung sardin. Macam nasi dah guys. Bertabak. Extra jagung, Mak. Siap. Oh my god. Sini jagungnya. Taklah telur. Tak bau jagung. Kecap ni masih nampak sedap weh. Saya punya konsep memang makanan kantin Kecap ni masih nampak burger yang sedap. Guys, That's masuk bogem. punya paling sedap. So, Alexander Western. Ini paling western campur sihat. God. Ini sihat juga. Cheese kan? Sihat. Saya punya konsep team ni kawan. So macam mana semua berbahagia dengan konsep masing-masing? Berbahagia. Bahagia hingga kat social. Selamat. Apa kantin baru? Mari sini, saya nak letak tepi. Okey. Kau kata dia masa sebiji ke? Darah tinggi siang. Okay, so next round. Come on. Come on. Saya nak sos. 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 We can do this. Sos. Kita do this. Sos cili. Two, Sos cili. go. Sos cili. Sos. Ay, tak kuat. Ayo. Kicap! Dia dapat kicap! Oh, saya masih ada samyang, kicap. Weh, kau punya aku rasa macam lauk-lauk orang bujang. Tak ada ikan goreng dan kicap. Pandemi. Burger bujang. Ya weh. Rebus dengan kicap. Aku bagi kucing. Ya. So ini demi mengenangkan Atau kau punya ni. menu. Yes. Okey, kau pula. Mana? Darah tinggi. Oh. Shut up guys. Fokus. Sayur! Masih nice lagi, masih nice. Tahu ke sayur apa? Apa? Lasir. Kau bawa pula yang beli. Saya pun tak tahu. Ada sayur Wow. Tempoyak! Ini apa? Tempoyak. Oh my god! Tapi macam nasi je. Kecap daun. Tapi tempoyak kalau makan memang kena ada telur masin. Sebab dia tak ada sos lagi tau. So tempoyak tu macam sos dia. Kau tempoyak, kau kena ada lemak je ni dah okey dah. Itulah. Lemak udang. Tak sabar. Saya nak tanya, ni kicap manis ke masin? Masin. Sisa. Betul. Saya makan kicap masin, saya ada alergi. Time-time ni lah kau ada allergy kan? Bau Tapi durian. ini macam mana nak tepuk? Tepuk. Letak je. Ayo! Orang bagi muka hitam, aku pun hitamkan. Dia rasa apa asam? Okay, next. You. Sayur-sayuran. Wah, jadi burger je. Oh, Best. Sedap lah. Yes. Sebabkan saya perlukan banyak sayur, saya letak Ambil semua. punya nampak sedap. Dia macam burger-burger kekampungan. Okey, untuk saya punya burger selalu kalau burger orang putih dia pakai mustard. So burger orang Melayu kita pakai tempoyak. Oh my god. Pun nampak sedap juga macam ni. Ya, tempoyak sedap. Ya, aku tak tahu kenapa korang tak suka. Ya. Tapi tak tahulah apa rasa kau makan macam ni. Belum makan dah. Bau dia kuat. Cukup. Okay. Durian guys. Diorang kalau ajak saya masuk challenge yang tak best yang dapat. Best lah. Dah habis ke Zarul? Yeay! So guys, macam mana sekarang? So far korang berpuas hati kepada korang? Ada lagi. Sekarang baru 3 round. Nak tabur-taburkan lagi tak? Tak boleh nak atas. Tumpang-tumpang bazir tau. Jahat. Mana macam ikan masak kicap lah. Ada lagi 2 round. Okay? Bisa. Yes. Kejap. Sebelum korang sambung lagi tengok video, kita orang nak beritahu dekat sini yang kita dah ada satu pemenang. Yes. Untuk mystery box Cikimia. Yes. So, mari kita jemput pemenang yang pertama. Okey. Nama siapa? Kenalkan diri. Nama saya Anissa Tasha, saya daripada Sungai Buloh. Wah. Apa perasaan awak bila awak buka box tu? First macam tak terasa lah akan menang kan. Macam 2-3 hari tu baru buka box tu tengok macam dapat kad ni. Okey. Tengok lagi guys. Kita tahu pada korang masih berpeluang untuk dapatkan iPhone 12. Kalau korang beli, tolong cari kad yang macam ni. Yes, okay? dalam dekat kotak dalam City kotak. Miang. Mystery box guys. Mana tahu rezeki korang. So kalau korang nak order, korang boleh tekan link di description di bawah. Okay? So pergi sambung video guys. Sambung. Saya nak sos cili untuk menghilangkan rasa-rasa masin. Okay, stay tune. 1, 2, 3. Cheese masam. Lagi dapat samyang. Kacang pink.
Ada kacang pis. Okey lah kacang pis. Kacang pis hijau lah. Sedap. Bukannya pinat. Saya tahu tapi saya tak makan kacang pis hijau. Weh. Kalau dekat nasi goreng kan, kita orang kita orang akan asingkan. Toge! Weh, aku kalau dapat toge aku muntah weh. Saya suka. Macam mana dia boleh suka? Saya suka. Ambil burger kampung. Sos samyang! Makan kau dengan tempoyak. Cannot bread weh. Cannot bread weh, dia punya ada tempoyak tiba-tiba ada sos samyang. Tiba saya rasa nak demam. Ni anda untuk awak. Sesuai nak cakap muka. Jawab dia ada. Toge. Ayo. Azara buat sangat. Farhana. Saya tak ada kacang pis. Kacang pis. Aduh. Ada kita buka tin. Oh ada. Dah. Jangan risau. Oh god. Memang Maggi pedas gila dengan durian ya. Sos samyang dengan tempoyak nak jadi apa ke ni? Oh nice lah. Macam ni apa? Scramble egg. Wow. Nampak macam scramble egg. Sudah. Disaster weh. Aku yang masuknya disaster. Jadi average. Jadi macam Saya tak nampak. disaster kenapa tak? Kenapa tak? Nampak nice tak masuk? Tolonglah, saya nak something yang best. Producer. Apa? Biadab ya awak? Panggil saya begitu biadab ya? Semoga kali ni saya dapat lagi best. Ada apa? yang best lagi ke? Saya tak boleh brain dengan sardin. Sos cili. Kalau dapat whipping cream, Tapi tak kau dapat spaghetti weh. 1, 2. Sos cili. Whipping cream! Kalau dapat whipping cream, apa? Jangan sebut, jangan niat. Dia baru cakap tadi jangan whipping cream Jangan weh. sebut, jangan niat. Itu yang dapat. Kena redor, jangan tengok. Weh, kata apa si whipping cream dengan ikan je dah datang. Kau tahu tak, dia macam ikan dah kekampungan ni, western kekampungan, whipping cream western nak cacau balik. Apa benda ni? Apa benda semua ni? Okay, come on Bre. Asal macam sengit boleh dicondong. Sos cili! Macam saya tahu je lah. Zarul, dia Aku boleh. tinggal last lah. Spaghetti lah tak payah pusing. Betul, maknanya awak akan dapat spaghetti aja. Spaghetti tempoyak. Tadi Amrik cakap dia nak tukar sos cili dengan Tak ada. Nak sebut. Saya sos cili. Boleh Zarul? Patutnya sardin tu tadi boleh kena keringkan. Tak boleh. Sekejap. Benda ni guys, korang ingat tak macam siapa? Siapa? Macam ini yang dia selalu buat masa intro Cekidot tu. Oh. Cuba bagi scene sikit M. Kan sama. Okay, come on. 1, 2. Shape dulu. Pusing. Sikit sana tu. Tak. Nampak sedap lah masuk. Thank you. Okay. Tutup. Last, tutup. Tutup. Si ada. Yes, bergawak dah siap. Wih, nice okay. Masuk. Ekor lagi tak? I've already decision. Firaloy. Oh, nice-nya. Nampak sedap kan? Dapat nice tu. Tada! Colour dia tu like macam tak banyak colour. So nice. Alah, sebelah tak nice. Actually cantik. Ambil pula. Apa macam tu mesti. Bagi meleleh tepi sikit. Buka apa? Nak sos banyak. Tak apalah, habiskan sos tu. Nak buang pula terus. Saya tak terbuyak banyak tau. Jahat lah. Jahat lah Zarul ni. Jahat kan? Letak burger. Menarik, tertarik sekali memang ada bombs. Amri punya paling simple weh. Nampak nice juga sebenarnya. Kalau tak habis tak tahu nak cakap. Saya pening kepala lah. Simple. Sardin. Kau ingat aku makan sardin? Kau favourite sardin aku. Sardin kau! Ini sardin apa? Alright guys.
So sekarang tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Rules untuk makan dia ialah korang tak boleh makan rasa asin, okey? Korang kena gigit sekali one bite. Saya Awak tahu tak saya ada tak braces. Tak adalah maksudnya. Awak tahu tak? Quiet. Awak tahu tak saya ada braces? Salah sebut. Braces. Tapi kita nak bite yang mana kau dapat je lah. Tak payah sampai atas, memang tak dapat lah Echa sampai atas tu. So siapa yang habis? Siapa yang habis dulu, dia akan jadi pemenang. Siapa yang tak habis, dia akan pengalah. Oh, Vince. Dia ada pemenang, so pengalah. Dia Okey. pengalah. Dalam kirakan 3, 2, 1. Tu kecil. Sedap kan? Kan? Nampak sedap weh. Aku bisa, aku makan. Echa pun nampak macam menggiurkan. Tengok. Spaghetti masuk ke? Saya pula. Saya buat hitam tak cocok macam ni. Apa tu? Ayu. Sedap tak? Sihat je kan? Kopi semua sihat weh. Sardin je yang mengganggu kat situ. Berading, jagung. Okey tak? Cepat sikit dah lama berjemur ni. Lama macam ni. Lama berjemur. One bite banyak sikit Tu, 2, 3. Sekejap. Sedapnya. Wow. Betul ke ni Farhana ni? Sedap. Aku rasa Farhana pun cepat habis je ni. You can do this, come on. Kacang-kacang kat bawah tu makan, tak tumpah. Kau rasa dia okey tak mana? Maksud. Oh, dia dah semasin je lah. Dia tak nak rasa sangat. Ha? Menyambung aku. Come on, Bri, you can do it. Weh, ni lagi queen of mood. Saya kalah. Saya dah mati tadi. Ni kicap dah meresap. Boleh cepat lagi tu. Masuk mulut. Masuk mulut. Dia dah mati dulu. Dia kelonggaran makan satu-satu. Sisa. Kau boleh makan satu-satu, tapi make sure kau kena makan ikan dengan kacang pis dulu. Memang dia makan roti je. Tak, aku cakap dengan kau makan ikan dengan kacang pis dulu. Habis dah habis ke? Belum. Tak boleh makan ni. Dia buat aku pun bluek ke. Tak boleh makan ini. Alah, kesian. Ni kau ambil ni, habiskan ni. Saya cakap, Zaro tak ada, dia macam tak ada orang kata tak ada persaingan. Aku tengok wifi. Oh my god. Wow. Oh my god. Echa Daud is winning, guys. It's win. Echa tak ada rasa ke? It's okay. Amri nak tukar ke? Dah, dia bukan sedap. Ambil, dia boleh one bite ni, Ambil. Mana boleh besar? Suka boleh tu baik. Aku lah kemang tekak tengok dia punya. Kan? Okay, come on. Tak lah. Masuklah. Saya nak tengok je. Okay, masuk. Masuk semua ha?
Semua. Masuk lagi satu. Fish and chip. Satu. Tak boleh screen dah. Cuba sini. Aku tu lah. Alah. Okay, cepat kita nak pemenang kedua je. Seorang je lagi. Come on. Kau dah menang. Saya dah meleleh dah di tisu. One bite guys. Afro baby. Fana. Fana, walaupun kau kalah, kau kena habiskan juga. Boleh. Kau membawa tempat King of Muntah, sepatutnya menang. Ini sini kau kasi. Ini menang muntah. Ini aku dah bang. Layan aku. Aku seorang je. Dia mencuba nak bagi saya. Dia tolak tapi tak jalan kan. Yang dua ni kenyang pula. Tadi cepat lagi. Tolonglah saya, woi rekod. Okey, duduk. Alah, Tak, dia mencuba yang macam selalu kita orang buat letak kat dia tu. Masalahnya dia kecil. Tak ada dapat sokongan daripada mereka. Sial. Kau kena faham, aku kat tengah, aku akan ke sana. Menyokong, aku kat belah hujung. Aku malah nak gerak. Satu, dua, tiga. Boleh, tolonglah. Cepatlah beri. Okey, saya makan. Alright guys. So kita dah settle lah untuk kali ni. Untuk apa? Kita dah dapat pemenang 1, 2 dan juga 3, okey? Masum? Awak dah redo? Saya nak bagi Amri rasa kemenangan. Kalau tak, okey. Sebab aku dah hujung, aku dah tengah tadi, kau dah tolong dah. Echa macam gini, aku dah kenyang. Amri tambah ke tengah telan. Aku dia ada effort. Zaru dia tak nak tolak lah, dia keluarkan badan je aku. Kamu juga. Alright guys, so tempat kedua jatuh kepada Masum punya orang sebelah. Saya tak ada ke apa-apa. Ada sebentar. Sabar. Okey. Sini sebagai iPhone. So juara kita pada hari ini ialah Lain lah tak bukan. Graba. Zarul awak. No way. Banyak aku. So awak punya pula. Ayuh, tak nak lain. Glow up. So ini awak punya crown. Saya dah tersubmit on pada awak. Oh, Menaruh harapan. rambut dia macam ni. Pada korang jangan lupa follow Instagram kita orang semua di bawah. Kalau korang ada komen, konten-konten yang menarik, korang boleh komen di bawah. And jangan lupa untuk klik this alarm button supaya sentiasa our new notification. Betul tu. Pada yang baru saja masuk Cikila Channel dan baru saja tengok video ni, korang boleh subscribe Cikila Channel dengan cara tekan button merah ke tepi ni dalam masa 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye guys.